Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Bertarikan 8/7/2026, sekolah kami telah mengadakan aktiviti gotong royong EDIS. Sekolah kami telah memilih seramai 60 orang berserta 10 orang guru yang bertukar lumus untuk membersihkan di kawasan sekolah dan juga beberapa bahagian di kawasan luar sekolah. Okey, baiklah pada hari ini saya bersama dengan Encik Fakhruddin bin Mahmud, Guru Penolong Kananahan Ehwal Murid SMK Lepah Hilir yang merupakan salah seorang pengurus gotong royong pada hari ini. Okey, Assalamualaikum Encik. Salam. Okey, baik. Saya ada 3 soalan yang akan ditanyakan. Baik, soalan pertama, apakah objektif gotong royong pada hari ini? Okey, objektif kita pada hari ini ialah untuk menangani pembiakan nyamuk Aedes lah. Kita tahu sekarang ni memang musim Aedes kan, pihak kementerian pun ada mewajibkanlah setiap sekolah mengadakan gotong royong. So kami sebenarnya memang dah merancang dari awal sebenarnya. Hari ini berjaya kita menjalankan gotong royong. Bagi saya dia mini gotong royong untuk Aedes sahaja kan, sebab kita akan pilih pasal-pasal hotspot lah yang nampak berpotensi untuk pembiakan nyamuk Aedes. Okey, baik. Soalan kedua, adakah aktiviti hari ini mencapai objektif? Okey, bagi saya sangat cemerlang hari ini sebab kita dapat membersihkan kawasan-kawasan takungan air. Sebab memang kita dapati sebab sekarang musim hujan kan, ada kawasan-kawasan bertakung tu terdapat jentik-jentik kan. Jadi hari ini kita dah clearkan, kita tumpukkan semua benda. Begitu dengan saluran-saluran longkang yang tersumbat dengan pokok-pokok, kita clearkan. Murid-murid kami membersihkan lah saluran longkang. So isu air bertakung dah tak ada dan semua air mengalir dengan laju lah kan, di sekitar kawasan sekolah dan juga ada satu kawasan tu di luar kawasan sekolah lah, di longkang di pagar. Okey, baik. Soalan terakhir, apakah langkah-langkah untuk mencegah Aedes di sekolah? Okey, kami sentiasa akan menjalankan kempen untuk Aedes. Okey, kita akan sentiasa murid-murid. Kita tahu bahayanya Aedes, boleh menyebabkan kematian kan, boleh menjadikan kesihatan dan boleh berjangkit lah kan. Kita tak nak murid-murid kita ni ramai yang dijangkiti, akan menjejaskan lah pembelajaran mereka. Jadi alhamdulillah hari ini semua dah selesai. Jadi kita akan teruskanlah mengingatkan murid, jangan ada kosong takung. Kalau nampak tolong clearkan lah, kita jaga kita. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita berada di Padang, iaitu salah satu lokasi pelancaran gotong royong Aedes. Mari kita saksikan. Sekian sahaja video pada hari ini. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Bye! Got so much motherfucking time on right now.